Ush. Ush. Kena cuba try test ni. Masuk wano ni. Hai guys, kembali kita jadi student untuk masak gulai ayam. Ni bahan-bahan dia deh. Apa kata? Demo cincak dulu. Mula-mula, kita kisar bawang putih, halia, lengkuas, kunyit, biji ketumbar, centang putih, buah teras dan I love myself. Lepas tu, tumis bunga lawang, buah pelaga, bahan kisar tadi, batang serai, daun salam, daun kunyit, bawang besar dan cili kisar pada sudut 35.755 darjah Celsius. Hei, Mu ni banyak main lah. Mu tu tahu apa je? Dah tu, masukkan ayam. Tuang satu kotak kecil santan, air, daun limau purut dan untuk sentuhan terakhir, capok-capok kena. Pasti sedap. Kalau tak ada, tak jadilah boh. Settle masak, asingkan ayam dan bahan-bahan tadi untuk kita blend kuah ini dan bagi dia pekat likat dan pasti buat setmu terpikat. Dah tu, mula kita hidang. Oh, jadi molek ni. Macam mana? Dapat A+ tak? Selamat mencuba.